Okey gang, so hari ni saya nak buat video pasal puzzle farm. Sebabnya kalau korang nak dapatkan duit daripada puzzle farm ni, senang je. Korang kena pergi dekat sini dulu pergi dekat koin dekat atas tu. Korang kena tukarkan daripada koin pergi kepada duit hijau. Sebab duit hijau tu yang kita boleh withdraw. Okey. So dia boleh keluarkan RM2 boleh, RM4 boleh. So sekarang ni saya dah keluarkan duit dekat dalam sini guys. Okey, korang boleh tengok history withdraw. Saya dah keluarkan 2 kali. Okey, kiranya dah RM4 RM2 RM2. So tarikh dekat situ ada 21 bulan 5 guys. Okey, so kita tengok dekat dalam TNG kita untuk bukti pembayaran. Okey, untuk 21 bulan 5 tu dia masuk hari yang sama Kalau korang tengok dekat situ dia masuk hari yang sama, 21 bulan 5 2026. Cuma dia masuk pada pukul 4.40 16.39. So 4.40 lah dia pembayaran. Kalau dekat sini untuk tarikh tu tak ada pula dia bagi tahu untuk jam tapi masuk pada hari yang sama. Alright, so kalau korang nak buat duit menggunakan aplikasi ini, boleh je. Nanti saya letak link dekat bawah guys. Bila korang invite, korang akan dapat lebih kurang dalam 100 koin. Kalau korang gunakan kod saya lah, sebab dekat sini dia ada kod. Alright, ni kalau korang invite, korang boleh dapat 100 koin. Lepas tu orang yang masuk bawah kita tu akan dapat 80 koin lah. So total keseluruhan dia lebih kurang macam tu lah. Okey, maksimum 100 koin. Lepas tu ke bawah lah, 100 koin ke bawah untuk invite orang ni. Okey, dekat sini cara main untuk dapatkan duit tu saya buat lebih kurang dalam 3 jam ataupun 4 jam saya dah boleh keluarkan RM4. Okey, cara dia simple je. Okey, korang kena guna benda yang sama guys. Okey, cari benda yang sama. So simple je cara permainan dia guys. Okey, dengan sini kalau korang nak buat duit, korang main game saja dan lihat dia punya iklan. Okey, sebab iklan tu yang bayar duit kepada korang. Ni contoh dia guys. Okey, ni taktik kotor kita pakai. Sebab kita akan keluar daripada sini and buka. Secara automatik kita boleh reward tanpa lihat video. Nampak tak? Kejap je guys penambahan. Okey, lepas tu kita claim lagi, kita buat lagi guys. Okey, yang mana belum subscribe, boleh subscribe dulu saya punya channel YouTube. Sebab saya akan ajar lagi tip-tip yang menarik dan juga cara untuk dapatkan duit dekat dalam aplikasi ini guys. Nampak? Simple kan, mudah kan untuk buat ni. Jadinya kalau korang nak, boleh tekan button baru rilis bonus melimpah. Simple je main untuk game ni, memang sangat simple, mudah. Okey, kalau korang tak ada kerja, korang main game je boleh dapat duit guys. Okey, so sampai di sini dulu saya punya video untuk pada kali ni. Jangan lupa untuk tekan button subscribe, like dan juga share. Kita jumpa lagi korang di lain episod guys. Okey, bye bye.